Okay. Alright. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Ikhlir, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Okay, Ikhlir dari mana? Dari Maid. Maid. So, untuk hari ni ada buat apa ke? Tak ada pun. Just relax je. Oh ya. Okay, faham. So, kan hari ni kan hari Sabtu kan, cuti kan. Dan Ikhlir cakap Ikhlir relax tak ada. Kalau dari segi assignment macam mana? Assignment sekarang pun tengah puluh lagi nak cakap sebab minggu depan memang nak hantar semua. All out lah. Memang due date semua minggu depan. Due date semua minggu depan? Ada minggu depan and minggu yang satu. So, minggu ke, kalau minggu ni minggu ke? 11. 11. 11 dan minggu ke-12. Minggu depan tu ada dua present situ lah. Lepas tu kan nak buat projek BBM tu kan. Itu yang makan masa sikit. Itu tengah rushing sekarang. BBM mengenai apa tu? Untuk betul mengajar. Untuk ni lah nak ajar dekat kanak-kanak tu kan. Nak buat alat bantu tu macam dia macam besar sikit lah. Dia tu besar sikit nak buat. Silap. Faham. So sebelum kita orang cakap teruskan lagi lah. Saya nak ucap selamat Hari Guru lah dekat Ikhlir kan. Semalam kan Hari Guru. So kan Hari Guru semalam kan. So aktiviti apa je yang dibuat untuk kanak-kanak ke? Melibatkan kanak-kanak macam tak, kita orang buat untuk Hari Guru lah. Tapi minggu depan hari Ahad. Sekarang pun tengah buat persiapan untuk sambut Hari Guru. Tapi macam Hari Guru tu just macam suka nikah, penjualan macam tu je. Tak ada kaitan dengan budak-budak lah. Sekarang ni. So kan semalam ada join ke yang Hari Guru dekat Dewan? Tak salah saya. Tak ada. Tak ada. Tak ada sedia kelas. Oh ya ke? Faham. Sebab semalam adalah saya nampak cikgu-cikgu yang tabika dekat Ipsos ni kan ada tabika lah, ada buat program lah untuk Hari Guru. Ya. So sekali lagi lah saya ucap selamat Hari Guru lah dekat Ikhlir kan. So untuk sebelum kita teruskan lagi lah kan. Saya nak recap balik lah berkenaan dengan sesi lepas kan. Kita pun ada buat perkenalan diri antara saya dengan Ikhlir, dan Ikhlir pun ada, boleh ke saya panggil Ikhlir kan? Okay. So kita pun ada perkenalan lah. Ikhlir pun ada sedikit lah memberitahu berkenaan dengan latar belakang pendidikan. Dan saya pun ada tanya berkenaan dengan pengalaman manis Ikhlir, pengalaman pahit Ikhlir kan? Betul kan? Okay, betul. Okay, so untuk sesi ni kan kita ada, kan saya ada bagi korang persetujuan kan antara saya bagi Ikhlir lah kan, mengenai dan Ikhlir pun ada isi, dan kita pun ada tengok mengenai isu yang ditanda oleh Ikhlir lah, iaitu isu hubungan, isu keluarga dengan isu kesunyian tak silap saya. Betul kan? Okay, so mungkin sebelum kita teruskan lagi lah kan, saya nak tahulah berkenaan dengan macam, kan kita tahu sesi kaunseling ni kan dijalankan selama 1 jam 40 minit ke 1 jam, dan sesi kaunseling ni ada 3 sesi. So saya nak tanya Ikhlir lah sedikit kan berkenaan dengan Ikhlir tahu tak berkenaan dengan kaunseling ni apa? Yang sekadar pengetahuan. Ke ada saya tanya sesi lepas kat sini? Ada kan? Ada kan? Okey, tak apa. Mungkin kita flashback sedikit lah kan. So saya nak tanya, kalau dari segi matlamat Ikhlir untuk datang ke sesi, Ikhlir ada kata Ikhlir nak meluahkan kan, dan mendapat datang untuk mendapatkan pandangan jugalah daripada sesi yang dijalankan. So dan itu dah dari segi saya pun dah ada memberitahulah berkenaan dengan peranan Ikhlir sebagai klien dan saya pun sebagai kaunselor apa semua tu kan. Dan kita pun Ikhlir pun juga mengetahui berkenaan dengan kita pun ada etika kerahsiaan, di mana segala isu lah ataupun perbincangan yang kita bincang ni hanya habis di sini. Okey, sebelum kita teruskan lagi lah kan. Kan untuk minggu ni minggu ke-11 kan. Ikhlir ada kata banyak midterm kalau dari segi midterm macam mana? Midterm setakat ni dah lepas. Yang akan datang ni tak sure lah. Tak sure. Tak bagi tahu ni. Minggu depan week 13 tu ada lah. Maafkan saya. Kiranya subjek yang Ikhlir ambil 7 ke berapa? Kalau ikut jam kredit.
Oh, 8. Kalau ikut jam kredit berapa? 20? 20. 20. 8 subjek. Ada yang exam, final exam ke semua? Ada yang tak ada final exam macam saya ambil rasuah. Oh, rasuah tak ada. Rasuah je. Yang lain semua ada final exam. So macam Iqlil kata, saya dengar tadi Iqlil cakap rasuah kan? Bukan rasuah ni dia ada buat apa? Aktiviti ni ke? Buat video, betul? Ada. Buat apa tu? Saya tak proceed lagi tapi kita kena record video tentang rasuah di universiti itulah. Oh, rasuah di universiti. Tapi tak start lagi lah. Maybe minggu depan kita orang start macam tu. Kiranya berapa orang dalam satu group tu? 4 orang je? 4 orang. Macam kalau saya dulu 6. 6. Kita orang suruh buat 4 je. Yang tu apa? Yang mengajar? Sadi. Saya tak kenal. Sebab saya dulu Ustaz Hafiz. Kenal tak? Kenal, okey. Faham? Tak apa. Relax je. Okey. Macam Iqlil sekarang kan PKK kan? Ada subjek bahasa Arab ke? Yang depan dia orang ambil. Oh, sen depan. Sen depan sen berapa? 3? 4. Awak sen berapa sekarang? Short sem. Oh, ada short sem. Ada bahasa Arab. Ya. Kalau short sem tu berapa subjek je? 3. Oh, 3. Dia kalau subjek apa tu? Tak pasti. Tahu bahasa Arab. Bahasa Arab ada Ada bahasa Arab dalam pendidikan kanak-kanak lah. Bukan bahasa Arab umum. Yang universiti punya tu, bukan. So, itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan apa kita cakap berkenaan dengan semester yang akan datang lah kan. Okay, so macam Iqlil sekarang kan kita kan nak kata minggu akhir-akhir ni kan, minggu akhir-akhir semester kan. So macam dari segi persiapan Iqlil macam mana untuk sekarang? Sebab kita pun nak dekat exam dah. Ada persiapan tak dari segi study ke, ataupun Iqlil ni sejenis orang yang study last minute? Ya, saya study last minute. Macam sekarang tak sempat nak buat persiapan sebab macam saya katalah, sekarang pun saya ada lagi 2 BBM kena buat. Lepas tu presentation tu kena prepare dari segi tu. Sebab saya nak mengajar tu macam mengajar dalam kelas tapi tak ada budak-budak, saya mengajar depan lecturer and kawan-kawan. Tu macam banyak sikit lah prosedur dia kena buat. So macam tak prepare lagi untuk study lah. Tapi dalam masa sama saya study lah dalam masa tu kan. Macam tu je lah. So itu kiranya macam minggu yang akhir-akhir ni lah kan. So macam kalau perancangan dari segi perancangan Iqlil nak keluar ke dengan kawan, tak ada lah untuk minggu-minggu ni? Ke ada? Ada. Oh, okay. Baru-baru pun ada je keluar. Macam okay lah, dah lah tu keluar kan. Banyak sangat keluar ni. Sebab sekarang pun kita orang pun macam semua tengah busy kan. Memang tengah pula nak cari assignment ni. Sebab memang due nak dekat dah. So lepas pada assignment tu tengoklah. Sebab lagi pun nanti kan nak cuti tu kan. Nak balik kan. Raya haji. So saya tak ada keluar. Baru ni dah keluar dah. Oh ya. So bercakap berkenaan dengan raya haji ni kan. So kiranya awak balik lah kan. So kalau macam kan kita tahu yang kalau ikutkan raya haji dia bersambung dengan cuti study week kan. So mungkin Iqlil akan macam Iqlil subjek untuk first subjek exam subjek apa? Hari apa tu? Ni tak silap. Ni berapa hari bulan? 16 ke memang 16 start 16 Tak apa. So itu berkenaan dengan exam lah kan. Dan Iqlil pun ada cakap ada perancangan untuk balik hari raya kan. So macam sesi lepas lah kan. Saya nak recap balik lah berkenaan dengan sesi lepas yang kita jalankan. Iqlil adalah bagi tahu tentang latar belakang lah, yang kita tahulah latar belakang Iqlil dan pengalaman pahit manis, dan Iqlil pun ada menceritakan lah tentang Iqlil rasa hibah lah orang panggil, hibah, masih dalam kehibaan lah kan. Sebab Iqlil pun kata Iqlil baru kehilangan mak kan, baru je lagi kan, semester 1 kan, semester 1 kiranya hujung tahun 2024 betul? Ke awal tahun 2011? Bulan 11 2024. Kiranya
baru-baru lagi lah kan. So macam Ikhlas sekarang kan, dan Ikhlas pun dia cakap lah waktu selepas macam tu, dan sekarang ni Ikhlas masih lagi orang cakap sedang lagi ke macam mana? Kan Ikhlas kata Ikhlas stres kalau macam kalau banyak exam, kalau banyak apa kerja, biasanya Ikhlas akan bagi tahu mak kan, dan sekarang kan Ikhlas pun dia cakap yang banyak lagi apa kerja yang kena selesaikan. So kalau macam Ikhlas sendiri, apa yang Ikhlas buat untuk releasekan tension tu? Macam tadi awak dia kata awak dia kata yang ada rasa lagi tak kan, rasa sedih tu, iba tu kan. Macam sekarang ni macam kan saya pernah kata dulu macam kalau saya ada masalah ke, saya akan terus auto teringat dekat mak saya gitu kan. Macam sekarang pun adalah konflik dengan kawan sikit dalam assignment. Saya tak kisah kerja banyak tu tak apalah, sebab kita memang di alam degree kan, banyak kerja kan, so normal lah. So macam kerja banyak tu tak kisah. Cuma macam sekarang ni saya macam rasa lagi kuat kalau macam contohnya saya ada masalah dengan orang. Kalau saya ada masalah, saya akan rasa down sangat. Kalau dengan kerja tak apa, sebab kerja kan, tapi dengan orang, kita main hati dengan perasaan orang kan. Macam kalau macam orang tu ada masalah, tapi dia macam berkait dengan saya. Contohnya macam dalam grup, kita pergi beli barang. Contoh lah, pergi beli barang, lepas tu seorang tu dia macam rushing nak keluarkan ada hal ke. Lepas tu kat situ kan dia buat, saya rasa macam bersalah lah. Aku ni buat dia rushing ke sini kan. Lepas tu benda tu akan buat saya macam fikir banyak. Macam saya tak sedar hati lah. Lepas tu rasa macam banyak fikir tu, rasa macam nak nangis juga. Sebab saya tak suka buat orang terasa dengan saya, dan tak suka buat orang tu macam rasa dendam dengan saya. Saya tak suka. Saya rasa tak selesa, rasa macam bersalah lah, rasa macam nak nangis pada kan. Lepas tu bila saya rasa macam tu, dia rasa lagi kuat lah saya terus teringat ke mak saya macam tu. Macam bila saya ada masalah, saya akan terus ingat dekat mak saya. Macam dalam hati lah. Lepas tu contoh ada orang tak suka saya kan, tapi dia tak cakap dengan saya, dia cerita kat orang, lepas tu orang tu cerita kat saya, dapat tahu macam tu lah. Lepas tu saya macam duduk diam, macam terfikirlah kenapa, apa yang dia tak suka kan. Macam nak kata perangai saya macam saya katakan saya kan mulut macam tu kan. Tapi saya macam nak katalah mungkin dia orang tak suka saya sebab tu juga. Saya kan banyak mulut sikit, tapi saya tak kacau hidup orang, just nak bagikan diri sendiri je. Bila saya buat macam tu, saya just nak bagikan orang sekeliling, nak bagi orang gelak, macam tu je. Tak ada niat pun macam nak, maybe dia orang ingat saya macam pick me. Faham tak? Sebab kalau orang macam tu kan dia macam terlampau aktif and terlampau over depan orang kan. Tapi tak pun. Saya just nak bagi orang sekeliling happy. Tapi maybe orang tu anggap saya macam idiot, seberia lah maybe. Lepas tu macam baru-baru pun ada juga saya dengar macam ada orang cakap pasal saya kan. Lepas tu macam fikirlah, kenapa, apa benda yang dia nak cakap pasal saya tu, macam saya pun tak faham. Mula saya macam tak kisah lah nak cakap apa, sebab macam tak kisah. Tapi lama tu macam obvious sangat. Saya macam mula diam dengan orang. Sekarang kurang sikit lah bercakap sikit. Lepas tu bila saya duduk seorang-seorang, saya macam cakap kat mak saya lah. Mesti kan. Ini macam saya cakap antara saya dengan mak saya. Tapi macam just imagine je. Saya cakap, ibu kenapa semua tak suka akak kan situ. Lepas tu saya nangis time tu. Lepas tu saya balik seorang-seorang cerita. Lepas tu macam pelik lah. Saya tak kisah orang nak cakap pasal saya, tapi kalau dah masa dah melampau tu, siapa je tak marah kan, siapa je tak terasa. Lepas tu kalau macam sekarang, macam saya nak release tension tu, macam
Tak kot. Macam mungkin macam saya pernah cerita kat saya sebelum ni, saya ada kawan yang rapat lelaki tu. Kan tu dia pun jenis yang suka terima je apa yang saya nak cerita, dia open. Dia terus saya cerita je kan. Tapi kadang tu saya macam salah juga nak cerita ke orang. Lepas tu kan tu kat situ saya cerita kat dia, saya okey lah sikit. Lepas tu dia akan, tapi lepas saya dah cerita ke orang, macam sekarang kan saya cerita dekat dalam sesi ni, tu saya cerita kat dia, dia rasa macam lepas ni pun, lepas tu dia still tiba-tiba terfikir. Dia akan terfikir tu macam, saya kan overthinking. Macam, dia macam saya cakap sebenarnya saya nak juga mak saya. Saya, walaupun saya tak bercerita kat mak saya, tapi saya macam nak juga. Tapi saya tahulah saya tak boleh minta banyak. So macam saya just sabar macam tu. Dalam masa yang sabar tu saya still menangis macam tu je lah. Macam biasa je. Sekarang ni macam tu je lah. Macam sekarang ni pun saya hidup pun macam saya just hidup sebab saya hidup. Faham tak? Tak ada niat lain pun. Memanglah belajar tu belajar kan. Belajar untuk ilmu tu still kena penting kan. So macam saya just teruskan sebab saya pun tengah belajar sekarang. Tak ada lebih-lebih apa tinggi, tak ada. Just buat biasa je. Sedikit sebanyak lah kan berkenaan dengan Ikhlas cakap. Dan Ikhlas pun ada cakap apa, orang kata Ikhlas rasa diri Ikhlas tu kata orang tak suka Ikhlas kan. So saya rasa memang benda ni dalam dunia memang ada. Ada yang orang tak suka, ada orang yang suka, ada yang kata lalang dengan kita, ada yang depan baik, belakang kita tak tahu kan. So mungkin Ikhlas cakap, lepas tu kan Ikhlas cakap kalau ada apa-apa je cakap belakang. Lepas tu kita yang terdengar sendiri. So macam kita rasa terasa lah kan benda tu kan. So macam saya pernah lah lalui macam awak lalui kan. So macam kira macam benda tu kalau bagi saya biarlah macam tu. Dan Ikhlas pun cakap kita hidup ni bukan nak kata macam sekadar hidup, tapi kita hidup kita orang cakap matlamat kita ada kan. Sebab kita tahu semua orang nanti pun akan tinggalkan kita juga. Kita pun kena hidup kita lah sendiri yang kena bantu diri kita kan. Dan Ikhlas pun ada kata Ikhlas ada seorang orang cakap kawan rapat kan berkenaan dengan kalau apa-apa senang nak cerita dari dia kan. Nak luahkan pada dia kan. So macam kalau Ikhlas sendiri kan, Ikhlas selesa ke dengan dia ataupun Ikhlas percaya ke kepada dia? Macam mana? Kalau macam saya nak cerita masalah saya akan tengok lu orang tu lah. So macam kalau cerita saya dengan dia, saya selesa lah. Sebab saya nampak dia ikhlas nak tolong saya macam nak dengar masalah saya. Sebab dia pun faham, dia pun tahu juga saya tak ada mak dah. Waktu saya tak ada mak tu, saya ada masalah, saya pernah cerita dengan dia. So dia macam memahami dekat situ pun. So macam aku boleh trust dia lah kalau nak cerita. Kalau orang lain boleh, tapi tak seikhlas macam mana dia tunjuk kat saya. Faham tak? Kadang tu pun dia macam tanya, hari ni okey tak? Ada ke masalah apa-apa? Lepas tu kadang tu saya cerita je lah. Sebab saya tak nak cerita, tapi dia membuatkan saya nak cerita kat dia. So saya cerita je kat dia. So macam saya okey je dengan saya sendiri saja. So itu sedikit banyaklah berkenaan dengan kawan Ikhlas tu kan. Kiranya Ikhlas kata Ikhlas selesa dengan dia. Dan Ikhlas pun nampak kalau dia macam dah nampaklah keikhlasan dia untuk untuk dengar masalah Ikhlas apa semua tu kan. So macam kawan perempuan Ikhlas, kalau Ikhlas bercerita, dia orang macam mana? Reaction dia orang, tindak balas dia orang. Selain daripada kawan lelaki tu. Dia orang just mendengar je lah. Mendengar tapi tak pernah lah saya cerita kat orang. Sebab saya nampak lah, macam saya katalah saya nak cerita ke orang tu, saya akan tengok dulu dia orang macam mana. Dia orang ni kalau kita bercerita, dia respon ke tak, memahami ke tak, macam nak dengar ke tak apa kita cakap kan. So macam kalau kawan-kawan saya ni, dia orang just mendengar je. Nak memahami tu mungkin tak sampai lagi. Mungkin dia orang tak pernah alami kan. So macam saya tak nak cerita kalau orang pun tak nak dengar kan. Tapi maybe dia nak dengar, maybe dia okey je nak dengar. Tapi macam tak apalah. Tak serasa lah apa yang tak serasa. Kita rasa lain, mungkin dia rasa macam
dengar je lah kan. Tak. Kalau macam yang lelaki tu, kawan lelaki tu, dia tu dia lain lah. Memang dia lelaki. Tapi dia nampak lah. Saya nampak macam bila kita borak dengan dia kan, kita selesa. Macam awak kan, kalau pernah kan borak dengan orang yang selesa, kita macam sebelum nak bagi tahu. Tapi tak adalah sampai tu sangat kan. Tapi kalau dengan dia ni macam sebab saya tak pernah dapat orang yang memahami macam tu. So macam bila saya fikir balik kan, mungkin Allah dah dengar doa aku, mungkin Allah hantar dia untuk aku bercerita dekat dia. So macam Alhamdulillah mungkin Allah tu, ataupun mungkin doa mak saya sebelum ni, dia bagi tahu jangan susahkan anak-anak dia. Betul, dia macam doa dekat Allah supaya ada orang mendengar, ada orang sayang anak-anak dia semua tu kan. Kerana tu saya fikirlah bila orang buat baik dengan saya kan, bila orang macam kawan lelaki saya tu macam dengar saya macam fikir, mungkin sebelum ni doa ibu kot. Ibu doa kat Allah supaya, sebab saya tahu mak saya dia akan doa je untuk anak-anak dia kan. Memang semua ibu lah macam tu. Tapi kalau mak saya tahulah dia punya risau dekat anak-anak itu macam mana. Maybe adik-adik saya tak nampak, tapi kadang tu saya nampak je mak saya punya risau macam mana. So saya tahu dia punya usaha untuk anak-anak dia tu macam mana. Walaupun dalam diam, tapi saya nampak. So macam sekarang pun macam orang buat baik dengan saya ke, macam maybe saya join sesi sekarang ke, mak saya nak saya luahkan ke, sebab mak saya tahu saya tak luah. Macam kawan lelaki saya tu kan, maybe Allah hantarkan dekat saya atas doa mak saya macam tu lah. Doa ibu ni tak ada hijab lah kan. So macam kalau ayah pun mungkin ayah pun ada juga doa kepada anaknya kan. Kita tak tahu benda tu kan. Itu semua orang kata takdir Allah kan. So macam ikhlas sekarang kan ikhlas cakap tadi apa yang lelaki tu kan, sebab ikhlas cakap doa ibu ni untuk apa kata hadirkan seorang ni kan, seorang kawan lah untuk dia. Kalau macam ikhlas teringat dekat ibu kan, ataupun rasa lagi kehilangan ibu tu kan, ada hadirnya seorang lelaki tu kan. So macam ikhlas tak cerita pasal ibu dekat dia ke, rasa macam teringatlah dekat ibu. Ada tak dia macam apa orang cakap tu, bantu ikhlas lah untuk tak perlu dalam keadaan down, tak perlu dalam keadaan sedih, ada tak? Ada. Kalau macam saya cakap kan, dia cakap saya rindu ibu ke kan. Lepas dia kata, dia macam banyak bagi nasihat lah, macam sabarlah, doakan untuk ibu semua tu. Janganlah sedih sangat, jangan terlampau sedih sangat kan, jangan terlampau melayu perasaan. Lepas tu jangan risau, kalau ada apa-apa cerita je dekat dia. Kalau saya rindu tak apa tu normal, baguslah rindu kat ibu tu. So maksudnya ibu pun rindulah dekat kamu macam tu kan, dia kata macam tu lah. Lepas tu saya pun macam saya lega juga cakap macam tu. Kiranya ikhlas boleh terima lah kan benda tu kan. So macam ikhlas bercakap kalau rindu doa kan, kita biasa kalau kita rindu ibu tu doa je lah. Kira macam Al-Fatihah tu apa kata paling utama kan kalau kita teringat apa sedih apa semua. So betul lah apa orang cakap ikhlas pun dengar apa yang diberitahu oleh kawan tu kan, dan ikhlas akan buat benda tu, buatlah. Macam kalau tak perlu melayani sangat perasaan tu. Ke memang ikhlas akan layan juga perasaan tu ke tak? Saya kadang tu mula macam saya layan je balik perasaan tu, tapi lama semacam sampai bila orang yang bagi nasihat dekat kita pun penat juga kan. So macam why not cuba untuk sabar situ kan. Kan saya dengar je. Sebab yelah kita pun orang kata orang yang dah tiada kan. Mungkin bagi seseorang tu mungkin lambat sikit lah penerimaan penerimaan untuk kita kehilangan seseorang tu kan. Macam ikhlas mungkin berapa lama agak-agak kalau macam penerimaan untuk terima tu. Sebab baru lagi kan. Dia cakap tapi macam mula-mula tu macam waktu mak saya meninggal tu, saya macam memang kita macam tak sangka kan. Tapi bila dalam proses untuk pengkebumian tu, saya macam tiba-tiba kuat. Kiranya macam ikhlas dah reda ke? Dah reda. Sampai sekarang saya reda je. Cuma
macam orang kata kan, kalau orang dah kehilangan ni, dia still akan rasa kehilangan tu walaupun dia reda. So buatlah macam mana pun kan, nak suruh dia sabar ke, nak suruh dia jangan nangis ke, dia still akan nangis. Sabar tu still ada, tapi dia dalam masa sabar tu dia penat, hati dia penat kan. So dia tak boleh nak control, so dia terpaksa lah menangis, terpaksa lepaskan juga rindu tu. Nak lepaskan rindu tapi tak dapat kan. So macam kerinduan tu dia tak tersampai. Faham tak? Dia macam orang kehilangan ni, dia memang kehilangan, tapi kalau dia rasa macam hati dia dah mati, macam tu je lah. So macam nak still ingat tu, ingat je. Macam reda, kita reda je. Macam saya nangis kan, kalau tu saya nangis, kalau tu tak nangis. Macam ada dalam fasa, saya lepas tu saya okey lagi. Lepas tu saya tengok dalam macam first dalam 2-3 bulan saya tak okey. Lepas tu dalam bulan seterusnya saya okey. Okey sangat-sangat, macam tak ada masalah. Macam tak fikir. Tiba-tiba dia macam sekarang lah, dalam fasa sekarang ni dia macam sayang. Dia reda tapi dia nak juga jumpa. Macam tu. Lepas tu lama-lama tu dia rasa macam dia macam baru tersedar. Saya macam baru tersedar lah. Saya macam baru tersedar, ibu tak ada, macam tu lah. Sebab sebenarnya saya macam delay macam, dia macam ibu ada je. Ibu ada, faham tak? Dia rasa macam mak kau tu ada. Tapi sekarang dia macam baru sedar. Saya macam baru terbangun sekejap. Sebab tengok kita keluar kan, tengok reality semua kan. Tengok yelah ibu tak ada. Macam tu lah, dia fikir macam tu je. Tapi nak kata reda tu reda je. Cuma bila orang dah biasa bersabar ni kan, dia penat. Sabar pun penat kan. So itu yang membuatkan kita, tu yang dalam bersabar pun kita rasa macam nak down juga. Macam tu lah. Macam tu lah saya sekarang. Macam tu je. Tapi macam sabar je. Kiranya Iqlil dah terima dah kan. Kiranya terima kehebatan Iqlil tu mengenai kehilangan ni kan. So mungkin itu sedikit sebanyak kan Iqlil cakap. Orang kata apa? Tak perlu melayani perasaan tu. Dan Iqlil pun ada bagi tahu mungkin ini orang cakap apa tu? Kiranya macam apa tu? Macam kiranya macam orang kata dah mungkin Iqlil boleh dah terima kan, dan Iqlil pun kata Iqlil dah reda benda ni kan, semua terjadi kan. So macam kiranya Iqlil dah okey lah kan sekarang kan. Masih dalam fasa orang cakap dalam penerimaan, dalam macam masih dalam, yelah setengah orang mungkin ada yang bertahun-tahun masih teringat apa semua. Kalau macam Iqlil sendiri, Iqlil pun dah kata dah tersedar dari macam Iqlil cakap Iqlil dah sedar kan, okey benda ni sepatutnya realiti. Dan Iqlil cakap Iqlil pun dah terbangun kan. Kiranya macam tak perlulah, apa orang cakap, tak perlu nak apa tu, orang cakap tak perlu nak layan perasaan tu kan. Sebab yelah kita, kalau kita rindu, senjata utama kita adalah doa lah kan, macam tu kan. Okey, itu sedikit sebanyak lah kan berkenaan dengan Iqlil ceritakan tadi kan. So saya nak rumuslah berkenaan sikit apa sesi yang kita jalankan ni kan. Sesi kita yang tadi kita adalah bercakap berkenaan dengan assignment apa semua tu kan. Dan Iqlil pun ada cakap berkenaan dengan kawan Iqlil apa semua tu kan. So tadi pun saya ada terdengar lah kan berkenaan dengan Iqlil ada stres sikit dengan kawan perempuan. Betul? Dari segi assignment tu kan. Boleh tak ceritakan sikit apa yang diorang buat sampaikan Iqlil boleh stres macam tu? Kalau saya semua okey je, baik. Cuma saya nampak lah kita ni berkawan bukan atas dasar kawan saja. So macam bukan hati ke hati kan. Atas dasar kawan sahaja. Okey, Maksudnya kalau kita berkawan kan, macam masalah semua share sama-sama. Lepas tu bergurau sama-sama. Macam kita orang bergurau tu ada. Cuma kalau masalah tu saya bukan nak judge, mungkin saya pun salah juga kan.
kawan saya ni pun dia ada masalah pun saya nampak lah. Dia punya masalah tu dia bukan nak macam ni dia kata. Kita nak kongsi ke macam Dia bukan, dia kongsi. Dia orang pun terlampau judge orang. Faham tak? Macam judge orang tapi terkena diri dia balik ke macam mana? Bukan. Tak kena diri dia tapi dia orang dia ni pun mungkin dekat saya jugalah. Dia orang macam contoh kan cakap dalam kita orang punya group tu yang ni tak buat kerja. Macam ada seorang kawan saya ni lah, dia ni tak faham sikit lah tapi dia ni dia nak orang ikut kepala dia sahaja. Sedangkan dia tak berapa pandai. Dia pandai tapi dia tak pandai dalam kerja kumpulan. Lepas tu macam saya bukan nak belagak tapi saya dengan kawan saya lagi seorang tu ada basic diploma pasal PKK ni kan. So macam kita orang tahulah apa yang patut, apa yang tak patut. Bukan nak tunjuk belagak, macam nak tolong. Sebab kita orang tahu apa yang patut, apa yang tak patut nak buat. So bila kita orang bagi pendapat, dia kadang tu dia tak nak dengar and dia tarik muka. Lepas tu kita pernah bagi tahu macam kena buat macam ni. Bila kita orang bagi arahan kat dia, kena buat macam ni, tak boleh macam ni, tak kena. Dia macam nak tarik muka. Tapi dia setuju borak dengan kita orang. Lepas tu ada waktu tu kita orang macam kita kerja group kan. So macam ada bagi tugas masing lah. Masa tu bagi dia suruh buat kerja ni kan. Kalau kita orang bukan tak nak bagi dia buat kerja, tapi kita orang tahu bila dia buat kerja tu, dia nak buat kerja tu ambil masa yang sangat lama. Ingatkan lepas tangan je buat lepas tu biar macam tu je Itu satu. Lepas tu dia suka mengarah orang. Macam contoh kan, boleh tak tolong cat yang ni kan. Padahal kawan tu tengah ada kerja lain. And dia tak ada kerja pun. Tapi dia tak nak buat. Dia suka mengarah orang. Tapi sekarang ni kita orang nampak lah dia macam banyak berjauhan dengan kita orang. Tak tahulah sebab apa. Tapi itu pun bagus juga untuk dia. Untuk dia? Macam nak cakap? Kenapa awak rasa macam tu? Sebab kan tu saya macam tak apalah biar dia seorang-seorang. Sebabnya bukan nak bagi dia. Bukan saya jahat ke apa. Kan tu saya kesian juga sebab duduk dalam kelas, duduk jauh betul dengan kita orang. Lepas tu kalau berjalan, dia nampak lambat sekali. Dia memang nampak, kita nampak. Lepas tu saya pun tak boleh nak bercakap dengan dia dah. Sebab saya pernah je bagi nasihat kat dia. Tapi dia macam, dia dengar tapi macam buat tak tahu. Buat tinggi macam tu. Lepas tu dia macam tak tahu apa masalah dia sebab dia pun tak pernah cerita masalah dia ke orang. Lepas tu macam sekarang pun kita orang ada je berborak dengan dia. Okey je nak borak dengan dia. Tapi dia punya sifat tu selfish. Dengan orang dia sangat selfish. Macam kalau dalam prison kan, dia suka mencelah orang tengah prison, fight dia orang. Lepas tu orang tu macam biasalah orang prison blur sekejap kan, tak tahu nak cakap apa. Tiba-tiba dia mencelah and bukan mencelah tu nak tolong, tapi mencelah tu dia explain apa yang dia tahu sampai habis. Rasa benda tu macam tak patut lah kan. Kan tu pun saya macam cakap kat dia, tak ada, bagi orang lain pula cakap. Dia terlampau over limit. Dia tak boleh kawal. Lepas tu itu satu kawan saya. Macam kawan saya yang lain ni yang lainnya okey. Cuma ada yang seorang dah ada boyfriend. Seorang lagi tu berkepala sendiri. Dia tu penat juga. Tapi dia orang okey je. Cuma bila ada masalah, dia orang tak pandai nak kawal masalah tu dengan kawan-kawan. Faham tak? Dia macam dia tahu kau ada masalah. Tapi jangan tunjuk dekat orang. Contoh yang macam saya tanya nampak awak lah pula kan. Dia bertanya kenapa orang. Tak faham.
Kalau awak ada masalah, awak tunjuk tak emosi tu ke orang. Macam mesti kena tempeh ke orang nanti kan. Macam dia orang tunjuk. So macam lagi macam saya tak kisah dia tunjuk macam time bukan buat assignment. Tapi time buat assignment tu saya macam aduh, ni aku pun tak emosi je. Macam tengah buat assignment tiba yang boyfriend tu tengah ada masalah boyfriend lah. Dia kata sabar je nak settle dengan boyfriend ni je. Nanti kan ni. Lepas tu saya macam tu boyfriend kau je tau, bukan suami kau. Dalam hati saya semua dah cakap macam tu tapi tak kerti nak cakap sebab saya tak nak tegur. Kalau tegur saya lagi bergaduh, masa muka tak bercakap. Saya tak nak macam tu. So biarlah saya je yang menahan rasa tu. So lantak kau nak buat apa. Lepas tu yang lagi seorang tu lah keras kepala. Yang seorang tu kalau keras kepala memang tak mau bercakap apa dah. Memang buat muka sungguh. Memang tak bercakap dengan orang langsung. Tu tapi assignment dia bagus dia jalan. Walaupun dia buat muka, tangan dia jalan. Itu baguslah. Cuma yang lain tu lah kalau macam dia orang ni kalau ada masalah dia tempih ke orang lain. So saya macam kerana tu saya macam terikut. Saya entah kalau kita kawan orang gitu kan, mesti kita terikut. Lepas tu saya macam fikir balik, tak boleh macam ni. Aku bukan macam ni dulu. So macam jangan ikut panggil dia. Kerana tu saya macam nak ubah dia orang. Saya tunjuklah macam saya tolong nak bagi benda tu. Sebab tengok dia orang pun macam tu lah. Dia orang macam kita orang ni kelompok yang kroni ke. Kita orang kroni, kita orang je. So macam lebih banyak mulut ke pasal kita orang luar pasal kita orang sebab kita orang memang kelompok ke. Lepas tu kita orang pun rapat dengan budak lelaki. Biasa kita orang serapat je, bukannya ada apa-apa pun. Lepas tu lepas tu dah maybe lah budak perempuan lain tu macam kata dia orang ni rapat lelaki ni mesti dia orang ni macam gedik-gedik sudah. Padahal yang lelaki tu minta tolong kita orang pasal assignment. Lepas tu lantak lah dia orang, tak kisah pun. Lepas tu itu je lah macam dalam grup yang saya macam stress sikit bila dia orang emosi tu ada kerja macam tu kan. Kerja. Terus macam saya ni tak suka menegur, bukan tak suka nak menegur orang. Takut orang tu pasal muka kan. Saya tak nak kawan pula. Itu ingat saya rajin ke nak pujuk ni. Saya pun tengah ada masalah hati sekarang nak pujuk orang pula. Bukan tak nak pujuk kan tu macam dah geram sangat kan. Terpaksa cakap. Macam lepas pada tu tak kau nak masuk muka ke nak mengajuk ke tak. Sebab yang patut kau tahu kan. Nama tu itu je lah. So kiranya tindakan Ikhlas tu kita dah tegur kan. Kita macam Ikhlas cakap tak naklah tegur sangat nanti kan masa muka apa semua tak best lah kan. Kita nak berkawan apa semua. Tapi macam Ikhlas, tindakan Ikhlas kata dah cakap pasal dah lah biar dia fikir sendiri lah kan benda tu kan. Betul ke salah kan. So macam Ikhlas sendiri kan. Kan Ikhlas cakap tadi dia tu macam kawan seorang tu masalah dia kan. Masalah dari segi dia jenis keras kepala macam yang tu ada boyfriend apa semua tu kan. So kalau macam dekat situasi Ikhlas ada tegur tak antara kawan tu kata weh kerja ni tak siap lagi aku duduk ni ke ada tak? Takkan ni tak ada lagi lah. Tapi macam kita orang kumpulan tapi kita orang satu kumpulan kan. Tapi kita orang bahagi kumpulan. Maksudnya kumpulan kita macam mana? Kita 6 orang. Tugas ke macam mana? Bukan. Maksudnya kita orang bahagikan. Kita orang berpecah. Tiga. Kita orang pecah. Maksudnya 3 tu ambil budak lain. 3 ni ambil budak lain. Faham tak? So maksudnya tak satu geng lah. Macam mana? Kita orang nak berpecah juga. Tak naklah semua SEM nak. Semua subjek nak tu kan. Sebab kita orang semua faham dalam kumpulan tu macam mana. Semua faham. Semua ada masalah kan. Lepas tu macam kawan saya tu saya nampak lah dia orang tu macam sekarang dia orang hampir-hampir nak present dan dia pernah nak present sini. Lepas tu saya nampak lah seorang ni keluar boyfriend. Memang nampak dia dah siap kerja. Dia kata dia nak siapkan kerja dia sebelum dia nak keluar. Bagus, tu bagus. Tak kisah. Lepas tu yang lagi 2 orang tu balik. Lelaki-lelaki. Biasalah.
Dulu saya macam terkejut lah. Saya dengar pula semua ini semalam. Saya dengar budak lelaki tu balik. Saya call lah. Weh, kau balik ke? Lepas tu korang punya BBM kan tak siap lagi hari Isnin present. Saya just kesian kat kawan saya lagi seorang tu. Dia sebab saya tahu, sebab dia dengan saya tu yang ada basic diploma tu. Sebab saya tahu kalau saya group dengan kawan saya tu, kalau dia tak berfikir, saya berfikir nak buat kerja tu. Faham tak? Ini berotak berotak. Ya Allah, berotak. Kalau dia tak berotak, saya berotak. Kalau saya tak berotak, dia berotak. Kalau kita orang berotak sesama, kerja tu jalan. Sekarang ni dia seorang je berotak. Tu yang lain tu berotak tapi peras sikit-sikit je. Okey, faham. Yang dua orang lelaki tu dah bagi perahan tu kat dia. Itu je lah. Dia orang tak berotak tapi bagi berotak tu, perahan tu kat dia. Tapi yang dua orang tu pula balik. Mana jadi kira macam berbandai lah untuk kawan saya tu. Betul saya macam saya cakap lelaki tu kan, kau balik ke? Kau sudah nak balik kan? Kau nak pergi Zen hari Senin, BBM tak siap lagi. Lepas tu tapi dia balik juga. Tinggallah kawan saya seorang tu. Tapi nanti saya tolong dia tu, nak siapkan dia punya BBM. Lepas tu yang keluar dengan Pak Abang tu hari ni dia keluar. Lepas tu saya tak marah dia nak keluar, tak apalah. Sebab dia dah planning awal. Tak apalah, tak marah. Dia pun dah siap part dia. Tapi kalau saya lah jadi dia. Maybe kalau awak pun yang fikir macam mana saya fikir, kalau saya tak keluar. Sebab hari Isnin nak present. Memang part dia dah siap. Tapi bagi saya kalau kerja assignment, kerja group kan, memang ada part-part kan. Tapi kalau part orang tak siap, saya still tolong. Macam part dia, part kau juga. Memang okey. Satu kumpulan. So macam dia main part-part. Saya macam dia main part-part ni buat kerja sendiri ke buat kerja group kan. Kalau saya tak ada macam tu. Saya macam kalau part orang tu part saya juga. Kalau orang tak ada buat, siapa nak tolong dia? Orang nak tolong dia kan. Macam tu lah. Kalau macam awak macam fikir macam tu kan. Macam takkan nak bagi orang tu seorang-seorang terkapai-kapai. Tak siap lagi. Dia pun nak fikir juga. Dia lah fikir, dia lah bagi idea, dia lah buat tu, dia lah buat ni. Siap dia penat. Semua atas dia je. Yang lain lepas tangan macam tu je kan. Betul. Yang lain tu tunggu arahan je lah. Tunggu arahan dah siap buat dia dah. Tapi maybe saya akan cakap juga. Sebab sekarang ni grup saya pun ada kat macam tu. Seorang. Dia lelaki. Dia ni pernah sekali je buat dengan saya dalam grup tu. Besok ni kita nak buat ni, saya cakap lah. Dia macam tak boleh lah. Saya pun rasa terbeban sangat sekarang ni. Dulu mampu lagi, sekarang tak mampu dah. Macam cakap macam saya katalah macam sebelum mak saya ada kan. Sebelum mak saya tak ada. Sebelum mak saya tak ada tu, macam saya buat kerja grup pun saya buat seorang tak apa. Saya macam boleh seorang, saya kuat seorang. Saya macam kerja banyak saya okey. Macam sekarang ni macam saya kata dah kan, macam kalau saya ada kerja banyak ke, saya stres ke, saya terus teringat. Tu yang saya macam tak terasa nak, tak kuat lah macam nak buat kerja tu seorang. Macam tu lah. So macam kena cakap jugalah dekat dia macam tu. Kiranya kita ambil tindakan yang awal lah sebelum apa-apa jadi kan. Walaupun dah lambat tapi mungkin tindakan Iqbal tu membantulah untuk dia, untuk kita push dia kan. Sebab yelah orang kata manusia ni macam kita kena push juga. Kalau ikutkan kehendak dia ke ikut dia punya ni mungkin tak akan jalan lah benda tu kan. Sebab macam mana nak tegur orang tu. Saya ni masalah sikit yang tegur orang. Sebab macam saya kata dah tak nak bagi dia masam muka semua tu kan. Saya tak nak orang ada masalah hati dengan saya. Saya rasa macam bersalah, rasa macam sedih, rasa macam down. So macam mana agak kan macam pandang awak lah, macam mana nak tegur orang tu. Memang dia salah, nak tegur dengan cara yang baik. Kalau macam bagi saya mungkin awak kena tengok dia punya apa orang cakap, cara penerimaan dia. Faham tak? Kiranya macam awak tengok kalau kita tak boleh terima tegur cara macam ni, mungkin ada teguran cara yang lain. Tapi awak kena tengoklah keadaan itu macam mana. Mungkin awak kena orang cakap
kalau bahasa kasar sikit korek lah dia punya ni. Cerita kiranya kita macam kita kena tanyalah macam tu. So itu pandangan saya lah kan, sebab kita tak tahu manusia ni macam mana. So kita kena dekatkan diri lagi lah dengan dia. Kalau membuatkan ikhlas selesa lah dengan dia kan. So kalau macam setengah orang, dia ada macam kita dah tegur lembut dah, tapi dia masih lagi tak faham apa teguran yang kita nak tegur. Jadi kalau memang dia dah tak faham apa, kita tegur direct. Tegur direct, tapi dalam masa yang sama tegur direct tu, tapi waktu nak macam dah habis tegur tu, kita cakap lah, weh sebenarnya ni bukan nak cakap kita ni nak bergaduh dengan dia ke tak, cuma kita nak tegur. Sebab kalau tegur lembut, mungkin dia tak faham apa yang kita nak sampaikan. Macam tu. So mungkin Ikhlas boleh lah ikut ataupun tengok dari segi dia punya penerimaan dia macam mana. Kalau dia tak boleh terima secara ni, kita push je lah, tolak je lah, ataupun cakap je direct. Sebab dulu kita orang okey je. Tapi sejak dia yang lelaki tu. Mungkin dia berubah sangat-sangat. Sebab kita orang kena daripada short sem kan. Memang kita orang rapat. Tak rapat sangat. Tapi berkawan tu bertegur lah. Tapi lepas pandai ada mau tu, tak ada bertegur lah. Maybe baguslah respect awet dia. Tapi janganlah melampau sangat. Kalau dapat kerja assignment pun gitu kan. Nampaklah dia berubah gini. Tak bercakap dengan orang. Macam tak nak macam tu. Sebab kita satu grup kan. Dan kalau ada masalah, kita tak tahu apa masalah yang dia hadap kan. So macam kalau dan Ikhlas cakap tadi, dia pun dah ada dia punya ni kan, partner kan. Mungkin partner dia kongkong ke kan, kita tak tahu. Kita tak tahu kan. Mungkin sebaliknya saya tak nak salah girlfriend dia. Mungkin sebaliknya kita tak tahu kan masalah tu kan. So macam kalau Ikhlas nak buat kan, ataupun Ikhlas tegur direct lah, senang kata, kau ada masalah ke sampai sampai assignment tak buat apa semua ni, kerja kumpulan bukan kerja. Mungkin Ikhlas boleh lah ni. Macam itu pernah je dia diam kan. Saya tanyalah, weh kau saja dah macam nak gurau dia, sebab dia pun jenis bergurau. Dia cakap lah, weh kau sabar sekarang tak tegur gitu kan. Dia kata mana ada lah. Dia pun lepas pada saya tegur tu, dia terus dah tegur saya. Mungkin macam tu kot. Mungkin lah. Mungkin nak bertegur sebab di sana dia kata orang tak nak cakap dengan dia. Maybe dia pun tak cakap lah. Maybe dia fikir macam tu. Saya macam dapat fikir lah macam maybe dia fikir macam tu. Padahal kita tunggu dan cakap dengan dia. Sebab dia pun diam. Dia pun nak diam lah. Setengah orang sifat-sifat dia nak kena kita dulu. Kita dulu yang move dulu. Kena tegur apa semua kan gitu. Saya tak boleh tengok orang diam. Macam dia tegur, kau okey tak? Ada apa-apa? Okey lah nak keluar apa? Kiranya bagus lah awak. Macam yelah, kita tak nak orang tu macam diam. Tak nak rasa awkward sangat. Betul lah awkward. Betul. Mungkin kiranya bagus lah tindakan awak tu kan, untuk tak nak bagi orang awkward kekok dengan kita kan. Kekok dengan kita. So baguslah benda tu kan. So kiranya manfaat dekat diri awak dengan diri orang lain kan. Macam tu. Tu sedikit sebanyak lah kan perceritaan yang dikongsi oleh Ikhlas berkenaan dengan assignment, berkenaan dengan kawan, berkenaan dengan ni lah semua. So macam itu sedikit sebanyak lah kan. Dan saya juga ada tengok lah berkenaan dengan borang persetujuan termaklum tu kan. Ikhlas ada tip ataupun tanda dari segi isu, iaitu hubungan keluarga dengan persinian ni kot, tak cakap saya. Kalau dari segi keluarga tu, Ikhlas dah okey kan. Sebab Ikhlas ada cerita dari yang sesi lepas kan. Ikhlas okey je dengan adik-beradik pun. Ikhlas okey, cuma tak rapat je lah kan. Tapi dia punya hubungan tu masih kuat kan. Kiranya macam Ikhlas cakap, Ikhlas pun sebab Ikhlas orang yang Ikhlas kan anak sulung. Mungkin adik-beradik pun bergantung juga dengan Ikhlas kan. Betul kan? So macam itu bendanya kiranya macam okey lah dari segi keluarga kan. Kalau dari segi hubungan Ikhlas macam mana? Hubungan kalau macam dari segi hubungan kawan, Ikhlas okey. Sebab Ikhlas ada kawan baik kan kat sini ke tak ada? Sebab Ikhlas kata kawan sekadar dalam kawan sekadar dalam best je ke macam mana? Kawan sekadar dalam passion. Kawan tu ada. Tapi kawan biasa je lah. Kawan biasa. Saya ada je kawan rapat sebelum ni, tapi dia pun dah busy dengan hal dia kan. Saya tak kacau lah. Sekarang pun saya rapat dengan apa-apa, saya macam cakap dengan kawan lelaki saya tu.
tu je lah setakat ni. Tu je lah. So kiranya macam mungkin orang kata apa kata apa cakap dia ayat tu lah yang saya kawan universiti kan macam biasa kita kawan-kawan kan. Mungkin banyaklah perangai dia kan. Yang seorang macam ni, yang seorang macam ni, yang seorang macam tu kan. So mungkin banyak itu dari segi hubungan ikli lah kan, dari segi hubungan kawan kan. Biasa, mungkin orang kata itu biasa, orang kata biasalah adat, kita orang panggil adat berkawan kan. So kalau macam dari segi kesunyian kan, macam Iklis cakap sebelum ni Iklis sunyi. Sebab biasa kalau macam apa-apa segala cerita ataupun masalah Iklis sentiasa kontak ibu kan kalau ibu masih ada kan. So kalau macam Iklis cakap kalau macam ni kan sekarang kan Iklis pun dah kehilangan ibu kan. So macam kalau kawan Iklis selesa dengan kawan lelaki yang tu lah kalau apa-apa masalah kan. Ke macam mana? Ke Iklis ada kawan lagi? Kawan selain daripada kawan lelaki tu lah. Selesa dengan kawan yang tu je. Tapi saya just cerita pasal tu. Pasal tu je lah. Tu je lah. Lebih tak boleh pula. Yalah, itu dari segi So kesunyian. apa-apa saya macam sendiri je lah. Kawan perempuan pun tak ada yang saya nak luar. Macam saya kata kan, saya pendam. Itu je lah. Tapi kalau kan saya dengar awak pendam kan. Kalau macam pendam tu kadang-kadang boleh tak membuatkan awak lost ataupun burn out ke tiba-tiba ke macam awak kata ke awak macam pendam lepas tu biar je lah ke macam mana? Pernah tak burn out ke macam serabang rasa macam nak Saya lepas kot. Tak, Sam ni awal-awal sikit sebelum puasa, sebelum raya. Waktu bulan puasa tu, nak masuk bulan puasa tu itu saya memang lost gila-gila. Saya burn out. Yang saya pernah kata saya nak, macam fikir saya nak berhenti belajar tu. Itu memang saya betul-betul kesunyian lah. Memang saya seorang-seorang, memang saya lost teruk-teruk gila. Tapi saya masih bersabar je lah. Tak fikir ayah saya kan. Lepas tu saya nak cerita pun saya fikir nak cerita dengan siapa ni. Tak cerita dengan siapa kan. Balik rumah itu terpaksa jugalah cakap. Sebab mula tu Iklia ada cakap apa tu? Berkongsi dengan Kak Lang Kak Lang. Terpaksa juga cakap. Sebab dia je yang boleh cakap dengan ayah saya kan. Lepas tu mula macam fikir lah. Nak tukar tempat belajar kot. Sebab kawan kat sini pun fikir. Sampai macam tu awak terfikir? Nak tukar. Sebab saya tak pernah ada masalah yang sampai nak tukar tempat belajar. Tiba-tiba fikiran saya macam terus sangat. Saya tak boleh lah. Sebab saya boleh je hadap masalah kawan apa. Tapi pada masa ni macam kalau saya berkawan dengan orang tu kan, saya tengok luar. Maybe dia time ni je macam ni. Tapi yang lain tu okey je. Tapi tak, sekarang ni saya tengok tak okey. Macam tak boleh nak benda ni. Macam tak boleh nak go dah. Macam saya fikirlah nak tukar ke tak tempat belajar, nak tukar ke tak. Lepas tu lama saya fikir lewat tu bulan puasa. Sebab saya betul-betul seorang-seorang waktu bulan puasa tu. Yang tak keluar pula kan. Rasa macam sunyi lah. Lepas tu banyak tahan nangis lah. Time bulan puasa kan lagilah banyak fikir pula. Lepas tu saya macam fikir balik ni try lah cakap tak apa, kita masa tu nak cuti raya kan. Cuti raya kan lama kan. Lepas tu balik rumah tu saya fikir dulu. Macam masih nak berhenti lah. Masih nak tukar tempat belajar. Masih nak tukar. Lepas tu nak cakap dekat Kak Lang tu ambil masa. Saya kalau nak bagi tahu masalah saya dekat family, kena fikir kak. Dia ambil masa sangat lama. Dia rasa macam ketar-ketar nak cakap. Dia rasa macam saya buat salah. Padahal saya yang bersalah. Dia tak buat salah. Tapi saya rasa macam saya yang ada buat masalah tu. Tapi tak pun. Sebab saya takut diorang nak marah saya. Kalau saya nak cerita masalah, saya nak bagi tahu apa yang saya tak suka, apa yang saya nak, saya takut dia nak marah. Saya ada perasaan tu lah. Saya nak bagi tahu pendapat saya. Takut orang tu marah, saya takut orang tu bangkang, takut orang tak bagi. Lepas tu memang saya tengah bercakap tu, saya dah bercakap kan dengan Kak Lang saya, sebab saya memang kena cakap.
Waktu bercakap tu, saya getar-getar. Saya getar-getar, lepas tu dia pun nangis. Saya cuba tahan nangis tu, tapi keluar juga air mata tu. Saya dah nampak. Macam, saya tak boleh cerita kat ayah saya. Saya susah sikit nak meluah kat ayah saya. Kan, saya tak nak dia risau. Kalau Kak Lang tak apalah, maybe Kak Lang tu dia boleh cerita balik dekat ayah saya kan. Tapi saya rasa yang waktu saya cerita kat Kak Lang saya tu, ayah saya dah tahu. Saya rasa Kak Lang dia dah bagi tahu. Lepas tu, saya terpaksa dah bagi tahu, boleh tak nak tukar tempat belajar? Nak tukar kat sini. Sebab lepas tu tanyalah kenapa, apa masalah utama dekat sini. Kata first, sebab kalau saya balik sini kan saya bagi tahu kan, saya teringat asal mak saya. Memang teringat sangat-sangat. Dia rasa macam lost gila. Lepas tu memang tak boleh lupakan. Tak tahu kenapa, memang tak boleh. Dia rasa sedih sangat. Lepas tu sebab dia rasa jauh dari rumah. Lepas tu kalau saya balik rumah tu okey je. Tak rasa sedih sangat mana sebab dekat. Lepas tu saya banyak terfikir pasal ayah saya juga. Kalau saya tanya, awak fikir Sabah ke? Saya tipu saya tak. Saya tak suka orang tahulah. Tak suka. Lepas tu tak nak. Saya macam tak boleh. Saya macam tak suka orang tahu saya ada masalah. Saya macam saya nak nanti orang nampak saya lemah. Saya tak nak orang nampak saya lemah. Saya nak orang nampak saya kuat je. Sebab tu macam nak nangis depan orang pun saya jarang. Kalau saya nangis tu memang tu sedih lah. Lepas tu saya katalah tak. Padahal saya memang risau pasal ayah saya. Macam sekarang pun saya banyak fikir sebab saya risau ayah saya. Adik-adik saya macam kan tu saya tengok status adik saya kan. Dia buat cakap ibu mak dia. Saya risau lah. Macam saya kakak pun saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya pun sini kan. Lepas tu ayah saya lagi lah. Saya tak tahu nak buat apa. Saya tengok dia macam berbandingkan hari guru. Mak ayah saya guru kan. Dia wish, dia hantarlah grup gambar dengan mak saya. Kata selamat hari guru semua tu. So buat sedih lah. Dia macam, aduh mesti teringat. Lepas tu, dia tukar wallpaper phone dia. Gambar dia dengan mak saya macam, aduh. Dia tak pandai tak tukar wallpaper tapi dia tukar. So macam, dia tahu kan dia sedih ni. Macam aduh, tak tahu nak buat apa. Sebab saya tengah belajar kan. Sebab tak tahu nak tolong apa dah. Lepas tu, sebab saya banyak terfikir pasal saya sedih sangat tu sebab saya fikir ayah saya, adik saya. Macam mana kalau adik saya susah macam mana. Saya susah tak apa. Macam dia ada masalah kerja, assignment kan. Macam dulu pun adik saya bongsu tu. Dia kalau ada dia punya kos tu susah, fashion susah sikit. So biasa dia akan mengadu kat mak saya. Dia akan buat dengan mak saya. Sampai lepas tu sekarang mak saya tak ada. So macam fikirlah, siapa nak tolong dia ni. Macam saya pun kat sini. Siapa yang tolong. Lepas tu macam risaulah kat dia. Kalau boleh tak nak dia rasa stres dengan kerja dia kan. Macam adik lelaki saya pula, dia diam. Tak pernah bagi tahu apa-apa. Dia macam saya lah. Tapi dia tak tahu kakak ini nampak. Saya nampak je dia. Orang lain tak nampak saya nampak. Dia diam, tak bagi tahu apa-apa. Betul lah. Sebab yelah Iklim pun anak sulung kan, kakak sulung. Dan mungkin adik-adik pun nak bergantunglah kepada Iklim kan, betul? Tapi dia tak pernah nak meluahkan saya. Mungkin Iklim kot kena apa? Tanya dia. Kena tanya. Ego. Okey. Ya. Jadi bertanya tu macam tiba-tiba tanya, okey tak? So, tapi dengan orang lain boleh Iklim tanya macam tu kan? Tapi dengan adik-beradik ni dia macam sebab dia ada gap. Dia macam ada gap something. Apa? Tak tahu. Ego lah tu. Ego lah. Sebab ego lah. Mungkin Iklim boleh kot orang cakap. Mungkin boleh slow-slow kan turunkan ego tu sebab yelah kita kan adik-beradik kan. Iklim pun adik-beradik 3 orang kan dan Iklim pun baru lagi kehilangan. Mungkin adik-beradik pun masih rasa terkesan lagi kan dengan kehilangan ibu. Mungkin Iklim lah apa orang cakap kena kuatkan diri kan. Kuatkan diri dan macam Iklim cakap tadi adik-beradik pun Iklim nampak dia orang ada masalah kan, betul? Tapi Iklim lah kena apa cakap kena jadi tonggak lah bagi dia orang kan. So Iklim okey ke?
Okey kan? Iklim okey kan? Okey. So itu berkenaan sedikit lah berkenaan dengan orang cakap isu kesunyian iklim kan. Dan saya pun ada tanya tadi kan berkenaan dengan iklim. Bila sunyi je iklim akan cakap apa cakap tu? Iklim akan apa tu? Apa dah jawab tu? Iklim kiranya macam iklim boleh hadap lah benda tu, tapi kadang-kadang iklim pun akan burn out jugalah. Sebab memang orang kata kesedihan yang macam kesedihan yang melampau kan. Kita nak cerita dekat orang pun kadang-kadang orang tak faham perasaan kita macam mana. Dan iklim pun ada cakap tadi kalau apa-apa hal iklim akan cerita dengan apa tu Kak Lang Kak Lang ke Mak Lang? Kak Lang kan. Tapi sekali tu je. Lepas tu dan sekarang macam mana kalau ikutkan iklim? Kalau ada masalah nak cerita, tak ada lah, kiranya macam takkan lah. Susah lah, itu memang saya betul-betul ada masalah lah tu. Saya takkan cerita kat family. Ya. Mungkin dan iklim pun cakap kan iklim ada kawan tu kan. Mungkin dia faham lah kan keadaan iklim macam mana kan. Okey, itu sedikit sebanyak lah berkenaan dengan apa yang diceritakan lah kan. So macam mungkin masa kita pun menceburi kita lah. Masa pun nak masa pun nak habiskan. So kiranya saya recap lah berkenaan apa tadi kan yang kita bercerita berkenaan dengan hubungan iklim, hubungan dari segi hubungan kawan. Dan iklim pun ada cakap iklim masih dalam kehibaan kan berkenaan dengan iklim pun masih teringat lagi kan kepada ibu iklim kan. Tapi iklim terima, kiranya terima dan iklim pun sedar bahawa benda tu memang kata orang cakap sedarlah benda tu kan. Kita yang hidup ni kita teruskan hidup lah kan dengan matlamat apa yang kita ni kan nak capai kan. Dan iklim juga ada juga mengatakan bahawa iklim nak berhenti belajar kan, betul. Tapi iklim kalau macam berhenti belajar tu bukan berhenti, nak tukar universiti, betul. Sebab dekat sini kalau datang je Kuala teringat dekat ni kan jauh. Sebab sejauh tu lah masalahnya. Sebab jauh. Kalau nak tukar tu dekat je. Dekat mana? KL. Dekat sikit yang Pahang. Kiranya macam kalau perjalanan dari Kuala ke Pahang mengambil masa berapa lama? Sebab saya kan 2 trip. Dua trip kan tak ada direct ke Pahang. Kiranya diturun dari Kuala ke KL ke? TBS. Ada TBS tu kena ambil masa pula nak tukar bas tu. Sejam. Tu tengok pada masa lah. Lepas tu nak sampai ke Pahang dari TBS ke tu 2 jam. 5 jam juga lah. Memang tak jauh tapi rasa susah lah nak tukar-tukar tu kan. Penat dah satu. Kalau nak direct terus. Lepas tu ambil masa yang lama untuk orang cakap kita pun ada kerja lain kan. Tapi nak menunggu bas apa semua nanti kan. Faham. So benda tu orang cakap tak boleh lari lah benda tu kan. Sebab dia macam Iklim cakap dia tak ada trip yang terus ke terus direct. Naik ke Ipoh, Taiping. Tapi saya nak ke sana pula macam ni. Betul. Macam kalau baik jangan susahkan diri kita lah. Kalau ada benda yang senang kita ambil yang senang dulu, ambil jalan yang senang. Tak boleh nak susahkan diri sendiri. Jangan susahkan diri sendiri. Betul. So itu sedikit sebanyak lah berkenaan dengan perkongsian yang dikongsi oleh Iklim. Dan saya pun adalah recap sedikit sebanyak kan. So macam boleh tak kalau saya minta izin lah daripada Iklim untuk tangguhkan sesi kedua ini. Dan kita akan bawalah sesi yang seterusnya, itu sesi ketiga. Dan saya nak ingatkan semula lah berkenaan dengan kita punya etika kerahsiaan, di mana segala isu ataupun cerita yang dibincangkan dalam sesi ini hanya ambil di sini saja. Dan saya nak ingatkan jugalah kita punya sesi ini dijalankan selama 45 minit hingga ke 1 jam. Dan kita juga ada limitasi etika, di mana jikalau isu ini boleh mencederakan diri Iklim atau saya bolehlah bangkitkan isu ini ke pihak ketiga atas faktor keselamatan kita lah. Dan saya juga nak ingatkanlah bahawa jika isu ini yang kita bincang ni Iklim terdengar daripada luar sesi ni, maka Iklim bolehlah laporkan kepada saya punya penyedia untuk tindakan seterusnya lah. Okay, itu jelaskan semuanya. Okay, so saya nak minta tangguh lah, dan saya nak ucap terima kasih lah pada Iklim
kerana sudi datang untuk sesi yang kedua ni. Dan saya akhirilah dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.